Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan betul-betul terfikir apa sebenarnya yang menjadikan anda diri anda? Hari ini kita akan sama-sama terokai satu alat yang sangat menarik untuk kita kenal diri kita dengan lebih dalam lagi. Soalan ni nampak macam simple kan? Tapi jawapannya, boleh jadi rumit. Personaliti kita ni sebenarnya terbentuk daripada macam-macam ciri unik. Ada antara kita yang suka lepak ramai-ramai. Ada pula yang lebih suka chill sorang-sorang. Ada yang hidupnya kena tersusun rapi. Ada yang lebih suka ikut arus. Bila kita faham komponen-komponen kecil ni, barulah kita boleh nampak apa kekuatan kita dan kat mana kita boleh jadi lebih baik. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan lihat 5 perkara utama. Mula-mula, kita akan kenal dulu apa itu ujian IPS. Lepas tu, kita tengok macam mana cara nak jawabnya. Seterusnya, bahagian yang paling best, kita akan kenali 15 sifat personaliti yang diukur. Kemudian, kita belajar macam mana nak faham skor yang kita dapat. Dan akhir sekali, kita akan bincang kenapa semua ni penting untuk anda. Okey, jom kita mula. Untuk bahagian pertama ni, kita akan fahamkan dulu asasnya. Apa sebenarnya Inventory Personality SIDEC atau singkatannya IPS ni? Jadi, IPS ni nama penuhnya Inventory Personality SIDEC. Ia dibangunkan oleh seorang tokoh hebat, Dr. Saidek Moh Noah. Tujuannya mudah je, nak bantu kita kenal pasti 15 ciri personaliti yang berbeza dalam diri kita melalui satu senarai pernyataan. Ingat ya, ini bukan ujian macam kat sekolah tu, tapi lebih kepada satu inventory macam checklist untuk kita nampak corak dalaman diri kita. Sekarang kita masuk ke bahagian kedua. Mesti ada yang tertanya-tanya, susah ke ujian ni? Jangan risau, jawapannya tak susah langsung. Prosesnya sangat-sangat mudah. Dan yang paling penting, ia perlukan satu benda je, kejujuran. Caranya macam ni, anda akan diberi 160 pernyataan. Untuk setiap satu, anda cuma perlu tanya diri sendiri, adakah statement ni kena dengan aku? Kalau ya, pilih ya. Kalau tak, pilih tidak. Simple kan? Yang paling mustahak, jawab semua soalan, jangan skip-skip dan berikan jawapan yang paling jujur dari hati anda. Okey, yang ini tolong hadam betul-betul ya. Tolong buang jauh-jauh pemikiran, yang ini adalah satu peperiksaan. Tak ada langsung jawapan betul atau salah. Setiap jawapan yang anda beri itu sebenarnya adalah data tentang diri anda. Tujuannya bukan untuk lulus atau gagal, tapi untuk dapatkan satu gambaran yang lebih jelas tentang siapa diri anda yang sebenarnya. Alright, inilah bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan bedah siasat ke-15 sifat personaliti yang diukur oleh IPS. Cuma bayangkan 15 sifat ni macam bahan-bahan rahsia yang menjadikan kita unik dan berbeza antara satu sama lain. Pertama, kita tengok cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ada sifat agresif, yang mana ini bukan pasal suka bergaduh tau, tapi lebih kepada kecenderungan untuk jadi tegas dan berani pertahankan pendapat. Lepas tu ada extrovert. Ni untuk orang yang rasa bertenaga bila dapat jumpa ramai orang, macam social butterfly gitu. Berlawanan pula dengan introvert, yang bukannya antisocial, tapi dia lebih selesa dan recharge tenaga bila bersendirian atau dengan kawan-kawan rapat je. Seterusnya, sifat menolong, iaitu rasa seronok bila dapat bantu orang. Dan akhir sekali, sokongan, yang menunjukkan betapa pentingnya untuk kita rasa dihargai dan difahami oleh orang sekeliling. Okey, seterusnya, gaya kita bekerja dan berfikir. Sifat analytical ni untuk mereka yang suka kaji masalah sampai ke akar umbi. Intelektual pula merujuk kepada minat kita pada idea-idea baru dan perbincangan yang mencabar minda. Orang yang tinggi sifat struktur pula, dia suka semua benda terancang, ada jadual, kemas tersusun, baru hidup dia tenang. Ketahanan pula ialah power kita untuk bangkit semula setiap kali kita jatuh. Tak mudah koyak orang kata. Dan pencapaian, ini adalah dorongan dari dalam untuk kita sentiasa nak capai matlamat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, apa yang mendorong kita secara pribadi? Autonomi ialah keinginan untuk bebas membuat keputusan sendiri, tak suka dikongkong. Bersandar pula adalah kecenderungan untuk perlukan bimbingan dan bergantung harap pada orang lain. Ada juga sifat mengawal, iaitu kemauan untuk memimpin dan ada pengaruh dalam sesuatu situasi. Lepas tu, kepelbagaian. Ini untuk orang yang cepat bosan dengan rutin dan sentiasa dahagakan pengalaman baru. Dan akhir sekali, kritik diri. Ini bukan bermaksud kita asyik kutuk diri sendiri, tapi ia lebih kepada tahap kebimbangan atau kecenderungan kita untuk menyalahkan diri sendiri, yang mana ia sangat berkait rapat dengan kestabilan emosi kita.
Okey, selepas dah jawab semua 160 soalan tadi, anda akan dapat skor. Persoalannya, apa makna semua nombor-nombor ni? Jom kita belajar macam mana nak tafsirkan keputusan anda. Sebenarnya senang je. Setiap satu daripada 15 sifat yang kita bincangkan tadi akan dapat skor dalam bentuk peratus. Skor ni kemudiannya akan diletakkan dalam 3 level je. Rendah, sederhana atau tinggi. Ini adalah cara yang sangat jelas untuk kita nampak kat mana kecenderungan kita untuk setiap sifat tu. Jom kita ambil satu contoh mudah. Extrovert. Katakan skor anda tinggi dalam 70 hingga 99%. Ini menunjukkan anda ni seorang yang sangat sosial, memang kaki lepak dan suka bergaul. Sebaliknya, kalau skor anda rendah, mungkin anda lebih selesa dengan me time atau dalam kumpulan kecil je. Ingat, tinggi atau rendah tak bermakna baik atau buruk. Ia cuma menunjukkan kita berada di spektrum yang berbeza. Dua-dua pun okey. Ada satu lagi ciri yang sangat best dalam IPS ni. Ia dipanggil skala kejujuran. Skala ni direka khas untuk kesan sama ada jawapan kita konsisten atau tak. Kalau skornya terlalu tinggi, ia mungkin petunjuk yang kita jawab soalan tu berdasarkan apa yang kita rasa sepatutnya kita jawab, bukan apa yang betul-betul diri kita. Jadi, skala ni penting untuk pastikan profil personality yang kita dapat tu tepat. Jadi, kita dah tahu apa itu IPS, macam mana nak jawab, dah faham 15 sifat dan tahu macam mana nak baca skor. Sekarang, soalan paling besar, so what? Kenapa semua ni penting? Apa kita nak buat dengan maklumat ni? Inilah intipati sebenar dia. Skor IPS tu bukan satu cop kekal kat dahi anda. Ia adalah cermin yang memantulkan gambaran diri anda pada masa ini. Anggap ia sebagai satu panduan. Kalau anda dapati skor ketahanan anda rendah, mungkin itu satu hint untuk anda latih diri jadi lebih tabah. Kalau skor agresif anda terlalu tinggi, mungkin anda perlu belajar cara berkomunikasi yang lebih lembut. Ia adalah alat untuk kita berkembang, menjadi lebih baik. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Berdasarkan 15 sifat yang kita dah bincangkan tadi, apakah satu perkara baru yang anda sedar tentang diri anda? Mungkin sesuatu yang buat anda terfikir, ini macam akulah. Cuba fikirkan, sebab proses mengenali diri adalah langkah pertama ke arah menjadi versi diri kita yang paling hebat.